Hai, Assalamualaikum semua. Okay, jap. Jangan nak share dulu live. Okay, dia tak boleh share dekat ke sini. Okay, so kat sini siapa yang pagi ni jangan nak share dekat korang. Macam mana nak cuci usus? Macam mana nak cuci usus? Siapa kat sini ada usus? Siapa kat sini yang ada usus? Siapa ada usus? Komen saya. Ataupun siapa yang ada usus tu, mai masuk dekat dalam live jam. Okay, hari ni Jana nak share dengan korang. Okay, dengan produk Forever Living ni, korang boleh cuci usus, korang boleh cuci salur darah korang. Okay, korang. Kalau korang nak tahu, okay, usus kita macam ni. Usus kita yang normal, dia macam ni. Usus kita ni panjang tau. Panjang sangat usus kita ni. So, usus kita yang okay, dia akan elok je. Tapi bila usus kita dah mula tersumbat, kan dia akan jadi macam ni. Toksin-toksin dalam badan tu, dia berkumpul kat usus kita. Nampak tak? Nampak tak usus kita akan jadi macam ni? Begini. Untuk salur darah pun sama. Salur darah kita mula-mula macam ni. Kalau yang normal, putih kan, adalah ruang tu kan. Tapi lama-lama kita makan, kita macam-macam lah kita ni. Dengan kolesterolnya, dengan apa semua kan. Kat sini jadi tertutup macam ni. Inilah jadi punca penyakit kita. Punca kita dapat itu, dapat ini, okay. Salur darah kita tersumbat. Okay, so kat sini cara share tau. Share macam mana dengan produk Forever Living, iaitu aloe vera gel, okay, dan juga omega 3 plus ni untuk bantu, okay, untuk bantu korang, bantu kita lah, bantu kita cuci, bersihkan usus kita, okay, bersihkan salur darah kita, supaya dia tak tersumbat kan, usus kita pun lancar, okay, sebab 80% penyakit berpunca daripada usus yang kotor. 20% lagi penyakit berpunca daripada salur darah yang tersumbat. Jadi mulai hari ni korang kena jaga kesihatan. Jaga kesihatan tu, okey, jaga apa? Apa yang nak kena jaga ni? Jaga usus dan salur darah kita. Okey? So dengan dua produk ni, so korang boleh bantu. Boleh bantu bersihkan usus, cuci usus, jaga usus. Maksudnya kita bukan cuci je tau. Forever Living aloe vera ni, okey, dia banyak sangat khasiatnya untuk bantu jaga usus kita. Okey. So dekat dekat aloe vera ni, dia ada lignin. Jara share satu persatu sebelum Jara buat. Jara nak tunjuk kat korang satu demo yang korang akan terkejut. Kan, terkejut. Aloe vera ni boleh bantu bersihkan usus kita. Kan, kita pun takkanlah kita nak keluarkan usus tu, kita nak cuci, betul tak? Jadi kita ada cara macam mana nak bersihkan usus tadi. Okey, so apa yang ada kebaikan aloe vera ni? Okey, pertama lignin. Dia ada bahan lignin. Bahan lignin ni ialah mempunyai daya penembusan yang tinggi. Dia menolong mempertingkatkan keberkesanan dengan membawa nutrien lebih jauh ke dalam tubuh. Saponin. Saponin ni lah yang tolong kita bersihkan usus. Dia ada sejenis bahan seperti sabun yang boleh menolong membersihkan tisu tubuh dan ia bersifat antiseptik. Dia bersifat antiseptik, anti radang lah. Okey, so dia adalah kompleks anthraquinone. Anthraquinone. Okey, dia antibakteria, anti kulat dan antivirus. Meredakan kesakitan, kegatalan dan bengkak. Dia ada vitamin yang aktif lah. Vitamin E, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E. Banyak sangat vitamin dekat aloe vera gel ni. Okey, yang membekalkan. Okey, vitamin-vitamin ni tadi dia membekalkan nutrien dan memperbaiki sel-sel yang rosak. Okey, selain daripada tu dia ada mineral. Ada vitamin, ada mineral. Okey, dia ada kalsium, kromium, kuprum, ferum, magnesium, mangan, kalium, fosforus, natrium dan zinc. Banyak sangat mineral kat dalam sebotol aloe vera gel ni. Okey, so asid amino, protein yang digunakan untuk membina dan membina sel dan tisu. Dia bukan sahaja membantu kita membersihkan usus kita, malahan dia membantu memberi sihat lagi usus kita. Okey, dia ada enzim pemangkin bagi proses-proses metabolisme yang menolong menguraikan gula dan lemak makanan, membantu penghadaman dan mempertingkatkan penyerapan nutrien. Okey, enzim ni dia membantulah bila kita dah cuci usus kita, okey, dia akan tinggalkan satu pemangkin untuk proses metabolisme. Maksudnya bila kita dah cuci usus tu, penghadapan kita akan bertambah baik, penyerapan nutrien tu dia akan terjadilah secara semula jadi. So kita makan apa-apa pun InsyaAllah nampak kesannya dengan cepat. Tapi kalau kita tak cuci usus, kan, kita cubalah makan apa pun, vitamin ke apa ke, dia tak akan memberi kesan sebab usus kita tu kotor. Dia tak ada ruang untuk penyerapan. Okay, so last kali, apa yang ada dekat aloe vera ni, okay, monosakarida atau glukosa dan fruktosa dan polisakarida. Nama dia kan saintifik, nama saintifik lah. Okay, dia ada gula ringkas. Gula ringkas ni apa? Dia mempamerkan sifat-sifat perangsang imun, boleh menolong merangsangkan penghasilan antibodi dan sel darah putih. So ini adalah beberapa kebaikan aloe vera gel. Okey, so ada satu lagi untuk salur darah kita. Omega 3 plus ni. Okey, Jana ceritakan sedikitlah kebaikan omega 3 plus daripada Forever Living. Okey,
Antaranya adalah meningkatkan rintangan insulin, menggalakkan pembakaran lemak, mengurangkan risiko serangan jantung, membuatkan anda kurang merasa cemas dan agresif, serta dapat memperbaiki mood anda. Mengurangkan sakit sendi dan keradangan, membantu menghentikan kulit kering dan menjadikan kulit anda lebih lembut dan licin. Okey, so kajian dan meta-analisis yang paling komprehensif terhadap 19 percubaan pada pesakit kemurungan menyimpulkan bahawa penggunaan lemak omega 3 adalah berkesan baik pada pesakit dengan gangguan kemurungan utama dan juga kemurungan yang lebih ringan. So kajian yang paling berkesan memberikan 1000 mg EPA, kesan terendah dengan gabungan 300 mg EPA ataupun DHA. So Joe Hibel, salah satu pakar ni, Joe ni. Okey. Dia salah seorang pakar omega 3. Dan risiko penyakit yang terkemuka di dunia menyimpulkan bahawa majoriti populasi 98 hingga 99% peningkatan risiko penyakit kronik adalah penyakit kronik dapat dikurangkan dengan pengambilan 2 gram omega 3 sehari. So dekat omega ni dia ada campuran minyak zaitun. Korang tak rasa Forever setakat ni yang Jada survey, Forever Living je yang ada produk minyak ikan yang dia ada campuran minyak zaitun. Selalu kalau mungkin produk lain dia tak ada. Forever je. Setakat ni yang dia dah survey Forever Living je yang ada gabungan minyak zaitun. Korang pun tahu kan, minyak zaitun sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Okey, so korang kena dapatkan dua benda penting ni. Dua benda penting ni korang kena amalkan setiap hari, untuk jaga usus korang dan juga jaga salur darah korang. Macam Jana cakap tadi, 80% punca penyakit. Penyakit berpunca daripada usus yang kotor. 20% lagi penyakit berpunca daripada salur darah yang tersumpat. So jaga-jaga. Kalau kita rasa macam kita sihat, jika rasa belum lagi kan, jangan ambil ringan. Jangan ambil mudah. Walaupun kita rasa macam kita okey kan, kita tak ada simptom-simptom ke apa kan, ready je. Get ready. Ambil dua ni untuk lebih sihat, untuk protection. Protection untuk diri kita sendiri. So Jana akan mulakan, Jana tunjuk untuk aloe vera gel dulu. Macam mana aloe vera gel ni memberi tindak balas ataupun membantu daripada segi cuci usus tadi. So kita mulakan dulu. Kita perlukan 3 gelas ni. Korang boleh tengok kat sini tau. So first kita letak air dulu. Air biasa. Kita tahu kan air biasa ni, ada orang kata nak cuci usus, kena minum banyak air lah. Nak cuci apa-apa pula kena banyak minum air. Betul? Tapi air dia, sumber mineral dia tak banyak. Dia ada tapi sumber mineralnya tak banyak. Dia tak bantu pun kita. Lepas tu kita gunakan Maggi, mi. Kita gunakan mi segera. Sebab apa kita guna mi segera? Dia sebagai ini dia sebagai usus kita lah. Sebagai usus kita. Boleh. Ini sebagai usus kita. Usus kita dia berlengkar-lengkar macam ni, lepas tu kan usus kita menyerap. Semualah apa yang kita makan dia akan serap. Samalah fungsi dia macam mi segera ni. Mi segera ni dia akan menyerap kekotoran apa semua, nutrisi, zat apa semualah, yang baik yang tak baik, dengan usus ni kan, dia menyerap. So kita gunakan mi segera. Seterusnya kita letakkan 1 aloe vera. Kita tengok. Nampak tak aloe vera? Boleh nampak? Ini adalah botol baru lah. Ni botol baru. Kalau yang botol yang lama, dia punya tekstur dia ada macam jelly-jelly. So ini aloe vera. Ini air biasa. Ini air biasa. So kita perlukan 2 je lah. So ini kita punya usus tadi. Ini kita punya usus tadi. So satu lagi bahan yang kita perlukan adalah iodine. So iodine ni menggantikan kita punya makanan kita, apa semualah yang ada dekat dalam usus kita tu. Yang macam yang kita makan, yang kita minum, yang kita semualah. Jadi iodine ni dia menggantikan kita punya makanan apa semua dalam usus tadi. So ini adalah usus kita. Sekejap, dia kena satu lagi cawan. Ini adalah usus kita. Sekejap. So satu lagi kelebihan ataupun apa yang ada dekat aloe vera gel ni, iaitu vitamin C. Dia juga ada vitamin yang banyak tadi tu. Dia membantu juga kita memberi tenaga kepada badan kita. Kalau kita kan lemah, mengantuk, lesu, kan buat kerja sikit je dah penat. So dengan minum aloe vera gel ni,
dia membantulah, membantu kita lebih bertenaga, lebih sihat. Sebab tadi itulah yang bahan-bahan yang ada dekat dalam aloe vera ni tadi kan, vitamin, mineral, semua tu membantu kita. Okey, so kita mulakan dengan usus kita. Yang ni usus kita. Okey, ibaratnya usus kita. Ini makanan yang kita makan setiap hari. Setiap hari yang dah berpuluh-puluh tahun, betul tak? Kita tak pernah cuci usus ni kan? So itu masa baby, masa kecil-kecil lagi, usus kita bersih. Okey, tapi semakin lama kita pun makan, betul tak? Kita makan, makan apa? Kita makan macam-macam, betul tak? Kita makan macam-macam, mi kari, roti canai, semualah selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang umur berapa? 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kan? So usus kita menanggung pelbagai sisa-sisa makanan dekat usus tu, betul tak? Jadi usus kita jadi tak sihat. Sekejap. Tak boleh nak tunduk dah. Okey. Jadi usus kita tu semua kita makan. Usus kita tu penyerapan tau, dia menyerap segala nutrisi, makanan kita semua diserap oleh usus. Okey, so semualah 10 tahun, 50 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun sampailah sekarang kita tak pernah cuci usus. Itulah keadaan usus kita. Boleh nampak kan? So, kita mungkin selama ni kita anggap minum air biasa, kan? Minum air biasa, kita yakinlah usus kita tu bersih. Tapi sebenarnya bila bertahun-tahun kan kita makan, minum, semualah macam-macam dah kita. Semua kita lah makanlah dia adalah usus kita ni tempat proses tempat penyerapan makanan kita kan, tempat laluan makanan kita. Kita makan bertahun-tahun kita makan tapi tak pernah terfikir bukan nak cuci usus kita kan. Okey. So kita tengok dah bertahun-tahun. Okey, nampak tak? Usus kita akan jadi kotor. Bila usus kita kotor, okey, kita minum air, dia tak ada pun, tak boleh nak cuci usus kita, tak boleh nak bersihkan usus kita. Nampak tak? Tak ada pun, tak ada kesan apa pun. Okey, tak ada kesan apa pun dekat usus kita. Tapi kalau korang consume, okey, cuba amalkan, minum aloe vera gel ni, kita tengok. Okey, minum sekali. Baru minum sekali. Ni baru minum sekali. Kalau kita minum hari-hari. Kita minum hari-hari, insya-Allah. Insya-Allah usus kita boleh dibersihkan. Sebab apa tadi? Sebab dekat kita punya aloe vera ni, dia ada satu bahan saponin. Saponin ni dia sejenis bahan seperti sabun tau. Yang boleh menolong membersihkan tisu tubuh kita dan bersifat antiseptik, anti radang. Lepas tu kita dah minum aloe vera gel ni, okey, dia memberi nutrisi kepada usus kita. Dia melindungi usus kita. Dia melindungi usus kita dengan vitamin, mineral, asid amino, semualah yang ada dekat aloe vera gel ni. Dekat aloe vera. Kita tahu kat aloe vera tu kita boleh jadikan penawar untuk segala penyakit. Termasuklah kita nak cuci usus kita kan. So kita dah minum aloe vera hari-hari kan. Happy tak kalau usus kita sihat? Happy kan? Lepas tu kita makan lagi tak? Of course lah, kita makan lagi. Kita makan hari-hari kita makan. Tapi kita dah minum aloe vera tadi. Nampak tak? Aloe vera tu dah sihatkan usus kita and dia dah protect. Dia meninggalkan protection. Dia protect kita punya usus daripada makanan-makanan yang tak sihat tadi kan, yang melekat-lekat tu kan. So dengan vitamin yang ada dekat aloe vera tadi, dia membantu melindungi korang punya usus. Okey? Minum lagi, hari-hari minum. Okey, hari-hari minum. Okey? Makan hari-hari, makan. So nampak tak? Nampak tak usus kita dilindungi. Lepas tu sihatlah, usus kita sihat. Yang penting kita nak usus kita sihat. Sebab tadi takut tau 80% penyakit berpunca daripada usus yang kotor. Korang takut tak? Takut kan? So amalkan minum aloe vera gel ni setiap hari. Setiap hari. Satu cawan kecil macam ni pun okey dah. Sehari sekali pun okey. Okey? So nampak kan kat situ? Betapa kita ada teknologi kan. Teknologi yang ataupun kita ada produk semula ataupun kita ada kehidupan semula jadilah kan. Lidah buaya kan ciptaan Allah. Yang boleh dijadikan ikhtiar untuk kita lebih sihat. Okey, macam saya cakap tadi kan, lidah buaya ni, aloe vera ni memberi kita tenaga, memberikan kita tenaga. Okey, satu lagi, kita test untuk yang lampu ni. Okey, tengok. So kita test dulu, kalau kita minum air kan, kita minum air setiap hari, betul? Ada tak tenaga kita dekat situ? Okey, kejap ini aloe vera, ini air. Okey, so dekat sini. Okey, so kalau kita minum air hari-hari, kita dekat sini ada tak? Lampu tak menyala kan? Lampu tak menyala. Tapi kalau korang pergi dekat sini, okey, air tak menyala. Ni air kalau kita minum air. Tapi kalau korang minum aloe vera gel ni, jauh sangat pula. Kalau kita minum aloe vera gel ni, macam Jah cakap tadi, memberi tenaga kepada kita. Korang lesu, korang tak bermaya, buat benda sikit korang dah cepat penat, okey? Minum aloe vera gel ni. Nampak tak? Dia memberikan tenaga, nampak bercahaya. So dekat sini, aloe vera gel ni dia memberi tenaga kepada kita. So kalau korang rasa badan korang something kan, tak best lah. So boleh mulakan dulu dengan minum aloe vera ni. Minum aloe vera ni untuk bantu. Yang penting jaga usus. 80% penyakit berpunca daripada usus tau.
Jadi kena jaga-jaga sekarang. Walaupun korang rasa aku sihat je, aku tak ada apa-apa, aku sihat je. No. Kena ada kesedaran. Kadang-kadang orang yang sihat kan, kita nampak dia sihat tapi tiba-tiba dah kena stage 4, stage 3 kan, terus kronik. Okay, so Jara kat sini berkongsi sahaja dengan korang yang nak ikhtiar, nak cuba lebih sihat kan. Okay, so nampak kat situ. Jadi apa yang korang kena tahu, ada satu produk ni yang boleh bantu korang cuci usus korang. Okay, so kita boleh tengok kat sini. Bila kita dah minum aloe vera ni hari-hari, walaupun kita makan ke apa ke, kita tetap dilindungi. Okay, nampak tak? So itulah sedikit kelebihan tentang aloe vera gel untuk sebagai ialah ilmu kan, ilmu untuk yang Jara berkongsi dengan korang. Semoga memberi manfaat tau. Okay, so lepas ni Jara akan buat demo untuk omega pula. Macam mana kita nak cuci pula kita punya salur darah dengan omega, minyak ikan dan juga minyak zaitun ni. Okay, so kita perlukan apa? Okay, sekejap ya. Kita perlukan air panas. Air panas ni dia seperti kita punya darah. Salur darah kita. Salur darah kita kan panas kan? Okay, sekejap ya. Okay. Kita kena dulu macam mana kita nak cuci salur darah kita dengan omega 3 daripada Forever Living. Dia ada minyak zaitun. Okay, so kita tuang kat sini. Kita perlukan satu sahaja. Okay. So, kita perlukan air panas. Kita perlukan air panas dan juga sebiji omega. Dia kecil je macam ni. So, satu botol ni ada 120 soft gel. Macam aloe vera ni 1 liter tau. Satu botol ni 1 liter. So, yang ni ada 120 soft gel. Okay, dia macam ni bentuk dia. Nampak ni. Kecil je. Sekecil duit 5 sen rasanya. Okay. So, kita mulakan. Okay, nampak tak? Nampak tak? Okay, yang ni kena tengok dekat sini. So, omega. Okay, jadi perlukan air panas. Air panas ni mewakili salur darah kita. Kan, kolesterol kita, apa ni? Mewakili salur darah kita. Ni air panas. Okay. Air yang betul-betul panas tau. Sebab salur darah kita panas. Darah kita tu kan. Okay, nampak tak? Boleh nampak tak? Dekat lagi. Yang ni kena tengok dekat-dekat. Okay, so kita gunakan. Mana gabusnya? Nampak saya right. Okay, sekejap. Kita perlukan. Okay, mana tadi yang ada jarum? Okay. Okay, boleh tengok dekat-dekat tau. So boleh tengok. Ni omega kita. Dengan satu omega ni. Okay, ni air panas. Air panas ni mewakili saudara kita. Okay, Jara guna ni, gabus ni. Dia sebagai kita punya lemak-lemak kolesterol yang melekat dekat salur darah kita. Hari-hari kita makan kan. Hari-hari kita makan kan. Kita makan hari-hari. So sampai lama-lama kita tak cuci salur darah kita kan. Dan lama-lama kalau kolesterol, lemak-lemak, minyak-minyak ni tutup salur darah kita, dia jadi akan tersumbat lah. Tersumbat lah, tengok so dia akan tersumbat. Macam ni lah. Subhanallah. Tersumbat macam ni. Okay, nampak kan? Salur darah kita tersumbat penuh macam ni kan. So dengan omega ni tadi, okay, dengan omega ni, dengan sebiji omega ni, kita tengok betapa dia, macam mana. Kita pun tahu kan gabus ni kan susah nak hancur tau. Okay, so kita pecahkan. Okay, kita letak dekat sini. Dekat omega ni, dekat kita punya salur darah ni kan, kita makan omega. Kita letak dekat kita punya. Tapi kalau kat tangan, dia tak ada apa-apa pun. Ya, dia letak kat tangan. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa, nampak? Okey je, tapi bila kita letak dekat gabus ni tadi, nampak tak? Nampak tak? Dia cair. Okay, korang boleh tengok. Nampak tak? So, salur darah kita boleh bersihkan. Salur darah yang kita tersumbat tadi, kita boleh bersihkan dengan omega 3. Okay, samalah juga kalau kita rasa macam, kita nak jaga salur darah kita kan daripada tisu tu. Salur darah kita yang tersumbat kan. So, amalkan. Amalkan omega 3 ni. Dia tak adalah bau minyak ikan, bau ikan sangat. Bau dia macam, bau, kalau kita minyak zaitun tu, dia campur bau minyak zaitun tu. Dia setengah orang dia tak boleh minum minyak ikan sebab dia kata macam bau hanyir kan. Tapi omega Forever Living, insyaAllah sedap, dia tak ada bau pun. Okay, nampak tak? Bersih korang. So korang macam mana? Korang nak simpan ke lagi? Korang nak simpan lemak-lemak, kan, lemak-lemak tak sihat dekat dalam kita punya usus, kita punya salur darah. Anak kan? Okay, kalau tak nak, Alhamdulillah, dapat juga Jara share dengan korang. Okay, kalau tak nak salur darah tersumbat, amalkan. Makan omega 3 plus daripada Forever. Dia ada campuran minyak zaitun. Korang pun mesti tahu kan? Kelebihan minyak zaitun tu sangat-sangat bagus. Okay, so dua ni korang boleh amalkan untuk jaga, mula amalkan untuk jaga
kesihatan korang. Bermula daripada usus dan juga salur darah. InsyaAllah. Bila kita jaga usus kita, jaga salur darah kita, InsyaAllah. Sakit tu, InsyaAllah. InsyaAllah kita boleh elakkan. Okay? So, jaga solat, jaga aurat, jaga makan. Jaga makan, okay? Jangan tinggal. Dua benda ni. Untuk jaga salur darah dan juga usus. Okay? Terima kasih mana yang sudi tengok. Sebagai ilmu, semoga memberi manfaat kepada semua. Bye. Assalamualaikum. Bila buat kenyang air tu.